Asal EV je, China. Sekarang korang dah tak ada alasan nak beli EV sebab Honda dah keluarkan EV mereka sendiri iaitu Honda EN1. Okey, boleh record? Okey. Walaupun rupa macam kembar HR-V, SUV ni dibina di atas platform yang lain iaitu EN Architecture F. SUV ni 5mm lagi panjang dan 2mm lagi tinggi, tapi ground clearance dia lagi rendah 54mm. Okey, ready? Jangan risau, SUV Honda ni power dia masih lagi padu dengan motor elektrik tunggal yang jana kuasa 201 horsepower dan 310 Nm. Charge pantas DC sehingga 78 kW dan jarak gerak NADC ialah 500 km. Okey dah tu. Okey, dah ready? Kelengkapan apa yang ada? Ada lampu LED depan belakang, rim 18 inci Daytona, Honda Sensing dan kat dalam ni bukan je ada aircon dual zone tapi dah ready. dah kejap aku nak habiskan ni. Aku tak ingat ni. Sistem infotainment 15.1 inci Honda ni dah ada 3 zone. Angle okey tak? Okey, boleh. Harga berapa pula? Untuk masa terhad Honda EN1 ni boleh dipinang pada harga RM149,000. Untuk berapa unit? Kami tak pasti, tapi yang pastinya stok adalah terhad. Aku diri macam ni okey?